Hai, Assalamualaikum, selamat datang ke channel lagi Rasa Ganda. Yes, keadaan yang sangat demam. Balik daripada Indonesia memang tengah demam sekarang. Tapi nak buat macam mana, konting tetapkan buat konting demi semua viewer abang kakak yang ingin tolong, ingin tengok konten saya. Let's memandangkan konten apa ini? YB! YB memandangkan Arul dah pakai baju macam ni, YB bercantik macam ni, konten apa? Ingat tak lagu dia? Melodi Terindah. Lagu siapa tu? Ulang balik ya. Lagu tu apa tu? Awak tengok mana kat Arul dah pakai baju ni. Konten apa? Kita akan buat konten PRU untuk A-Team. Siapa yang patut berpartner dengan saya, kerjasama dengan saya untuk match ketiga ni, kau boleh tengok sekarang. Dan tengok undian ni siapa, kau teka siapa yang diorang tulis. Okay, apa tengok lagi? Let's go. Okay man, tak, bukan konten prank. Okay man, sekarang ni kau ada masa. Ini untuk undian tau. Untuk undian, untuk partner aku batch ketiga. Sekarang ni kau kena tulis satu partner yang kau rasa suitable untuk aku, untuk aku. Dan kau tulis kat sini, jangan bagi orang tengok. Dan kau letak dalam ni. Dan aku akan tinggalkan kau sekejap. Dan kau aku akan tinggalkan sini lah. Dan kau tulis. Dan kau beritahu sebab kenapa. Tapi jangan sebut nama. Kau tulis kenapa kau bagi dia tu. Tak, aku takut aku bagi sebab nanti orang tahu. Tak ada, tak kisah. Tapi jangan sebut nama. Potong kertas tu, letak dalam ni. Potong dulu, letak dulu ke macam mana? Potong. Saya tulis nama ni semua benda. Lepas tu kau dah lepas cakap dulu dah, kau tulis. Kau letak harap apa kau harapan untuk partnership dia. Letak dulu baru royak. Harapan pula. Kenapa dah harapan? Baik. Kenapa tu sebelum tulis? Sebelum tulis, harapan selepas tulis. Harapan harap-harap ship ni tu pula lah. Saya tinggalkan Lokman. Jom, Lokman tulis. Saya nak tulis apa Saya nak tulis nama ni lah. Saya rasa korang mesti tak boleh baca kan. Saya tulis nama siapa. Korang jangan risau, saya tak tulis apa yang saya cakap sebelum-sebelum ni. Saya tak nak lah. Ni orang yang saya rasa kenapa saya nak Kanda berpartner dengan orang ni. Sebab orang ni adalah orang yang cantik yang pernah Kanda cakap. Kanda cakap dia seperti bidadari. Kalau korang nak tahu siapa ada dekat sini. Tapi dulu Kanda pernah meluah dekat saya. Time-time dia pernah berpartner dengan perempuan ni, dia cakap dekat saya, aku suka dekat dia. Cuma dia dalam tempat satu kerja aku tak boleh ya. Kalau dekat luar kerja aku dah ambil dah dia sebagai partner aku, partner hidup. Itu yang Kanda cakap. Sumpah saya cakap. Sumpah saya cakap. Harapan saya untuk ship kali ni, saya harap dia boleh lawanlah ship Kanda yang sebelum ni. Ship Kanda yang sebelum ni on top. Saya shipkan dia dengan orang yang dalam ni disebabkan orang yang dalam ni mungkin dapat mengembalikan senyuman Kanda yang dulu. Ataupun Kanda dapat mengembalikan senyuman dia yang dahulu. Ataupun kerajinan dia yang dulu. Partner ni, perempuan ni pernah partner dengan saya. Tapi tak serajin dia partner dengan Kanda. Partner dengan Kanda, dia pergi sana sini. Partner dengan saya pergi Tasik Cyber je. Partner dengan dia pergi nilai. Bukan pergi masjid. So dah. Betul. Aku kenal tak kenal orang ni? Kenal lah. Orang ni rapat dengan aku ke tidak? Dulu dia rapat denganmu. Betul sekarang? Orang ni yang dulu mana-mana dia ikutmu je. Tak, aku teka. Fail. Bukan Fail tak. Fail ikut aku masuk grup kroni aku semua benda. Tak, ini yang Fail dah masuk grup kau. Tak, ini masuk grup kroni. Ini yang tak masuk grup kroni. Tak masuk grup kroni tapi masuk dalam hatimu. Siapa lah? Sekejap lagi nanti aku tengok. Terima kasih Lokman Musa. Terima kasih sangat-sangat. Jom kita pergi yang seterusnya. Ada nama dia. Terima kasih. Kita pergi. Sekarang ni kita bersama dengan Harry Azrul. Sekarang ni adalah PRU untuk partnership aku sekali ni. Aku atau orang pilihan raya. Pilihan. Kau kena pilih aku siapa yang sesuai dengan aku. Tapi kau jangan beritahu aku. Kau tulis kat sini
nama orang tu dan kau letak dalam undi lah ni. Undi lah. Siapa yang sesuai dengan kau? Siapa paling banyak tu aku akan pilih dia waktu batch 3 tu nanti. Oh, tak kisah talent baru ke, pilih talent baru lah. Kalau contoh kau tulis siapa nama dalam AI team ni, kau tulis je aku nak tulis. Tapi kau beritahu tu sebab kenapa kau pilih dia. Okay. Aku tak tengok. Betul lah, tak tengok. Ya, tak tengok. Tapi kau beritahu lah sebab apa. Aku cuba bayangkan. Aku tulis dulu. Kau tulis dulu. Wah, besar betul lah. Gini je lah. Gitu. Yang kau yang besar-besar tu kenapa? Tak saja. Bagi untuk orang next ni. Faham. Wah, banyak pula kau goyang. Tapi kan, tengok. Tengok. Okay, ini partner yang paling sesuai dengan kanda. Dan aku tulis nama ni adalah untuk menaikkan lagi kita punya empire ni, AI team ni. Sebab aku rasa kalau kau partner dengan dia akan wujudnya satu fenomena baru. Dan benda ni sebenarnya dah ramai yang minta, tapi ada bertarik tali dan macam-macam lagi halangan lah. Dan aku rasa benda ni kalau kau partner dengan dia memang akan jadi satu fenomena. Siapa? Mana boleh bagi tahu? Azhar kat aku kan? Tak boleh. Ini untuk batch 3 kan? Batch 3. 3. Aku nak Azhar start parking kereta rumah aku ni sekarang. Tak ada. Dia dah start parking kereta rumah aku ni. Ya. Kenapa dia parking kereta kat rumah kau? Ya, dia ganggu waktu aku tidur. Apa hal? Aku tahu. Dia nak try aku. Dia cakap dah pinjam parking rumah kau ada kosong tak? Aku dah parking ni aku tak ada sampai 30 hari bulan. Aku punya rumah pun ada parking lebih. Kenapa dia dah minta kau pula? Ada lah, aku tahu lah. Betul lah? Betul, takkan tipu. Rumah aku ada parking lebih lah. Aku tak tahu. Ini tak boleh jadi ni. Kalau dia terpilih nanti silap-silap dia pilih kau ni. Tak, aku tak. Aku sekali saja. Aku takkan ganggu kau orang mengisi. Tapi dia minta tolong. Minta tolong, aku boleh tolong lah. Benda-benda macam tu. Kali tulis dulu. Betul ni? Ini adalah nama yang aku harap ramai orang akan vote ni juga. Kalau aku dengan dia, apa yang akan jadi? Contohnya akan jadi apa kalau aku gabung dengan dia ni? Okay, macam tema korang lah. Kamu punya vibe lah. Kau dengan dia ni, kalau dipartnerkan, dia akan jadi satu benda yang wow. Kenapa aku boleh cakap wow? Sebab dua-dua kau dengan dia ada ciri-ciri entertainer. Aku macam dah tahu ni. Aku macam dah tahu ni. Yang memang boleh menghiburkan semua orang kat luar sana. Aku macam dah tahu ni. Ramai orang suka, tapi ramai juga yang menidakkan. Okay, yang menidak tu bagus. Yang menidak tu bagus. Boleh letak dalam tu kan. Nanti aku boleh tengok. Aku pun tak tahu aku tulis yang mana satu. Sebab banyak lagi nanti. Aku tak tahu. Kau tak akan tahu kan? Tak, ada dua je dalam tu. Oh, baru dua? Dua je, aku tunggu yang lain. Macam ramai tadi. Sabar, belum habis lagi. Semoga kau akan dipartnerkan dengan dia. Amin. Sebab ini melibatkan masa depan AI team. Kimu je cakap AI team. Kalau AI team aku boleh terima lah. Kalau cakap masa depan lain, tak lah. Masa depan kau juga. Masa depan semua orang juga. Kau yakin ke masa depan aku? Tak, dia masa depan pekerjaan aku. Pekerjaan. Bukan masa dalam depan kehidupan aku tak. Takkan masa kehidupan aku tu lah. Dia pasal pekerjaan. Pekerjaan lah. Kehidupan tak boleh lah. Dia akan meletup. Aku dah bila aku buat macam tu, aku dah agak siapa. Aku buat macam tu, aku dah agak siapa tu. Okay tak? Aku fans. Terima kasih Eri. Aku dah tahu apa yang aku tulis tu, tak apa. Terima kasih Eri. Jom kita pergi yang seterusnya. Okay, yang seterusnya kita datang pada jauh. Terbang daripada Johor, iaitu Irfan Daniel. Irfan, masuk Irfan. Okay Irfan. Oh ya, tak ada gurau. Tipu sini. Okay Irfan, sekali kau dah nampak sekarang ni tengah PRU untuk aku, kemudian untuk aku partnership aku untuk batch 3. Sama ada talent baru ke TL talent baru. Tak ada. Ya Allah. Talent baru tulis. Kalau talent lama pun boleh tulis. Terpulang aku rasa yang mana yang sesuai aku untuk batch ke-3. Okay, sekarang ni kau boleh tulis siapa yang kau nak tulis dan bagi tahu sebab. Kau yakin kau aku tulis? Ya, kau tulis. Kau lupa kan aku dia kecil. Tapi kau jangan beritahu siapa nama dia. Okay. Tapi kau beritahu kenapa patut aku buat partner dengan dia. Itu je. Okay. Aku tulis. Bagi tahu viewers. Ini aku tak tengok. Okay. Aku tak nak tahu pun kau tulis apa. Kau jangan letak dalam ni. Aku just boleh teka-teka bayang-bayang apa yang kau tulis. Okay. Yakin lah? Okay. Kau kenapa tulis nama dia? Kau tulis nama dia sebab apa? Aku tulis nama dia sebabkan rindu. Siapa ya? Tak ya? Enggak. Kalau aku rindu yang awal tahun ni. Irsyad. Salah. Bukan Irsyad. Salah. Sorry, nama dia panjang. Jangan tinggal tu teman tak? Ya, lama tunjuk. Tak tunjuk itu. Betul. Tak tunjuk. Kau just beritahu lah.
Okay, aku tulis nama dia. Tunjuk, boleh tunjuk. Okay, tapi kau jangan tengok. Jangan tengok. Okay. Kenapa kau tulis nama dia? Okay, aku Selain daripada rindu. sebab tanpa buat apa-apa, kamu comel. Lepas tu aku rindu yang muka kau merah sangat-sangat kalau sama dia. Lepas tu aku letak Tak. Lepas tu kau dengan dia ni seumpama langit dengan matahari. Bila digabungkan menjadi sehati sejiwa. Dan aku harap bukan dalam konten Alif ataupun konten kau je. Aku berharap di luar konten. Macam mana dia lebih sangat dah tak suka sangat ni? Dia lebih kat tak suka ni. Kau dah tak suka sangat ni. Aku dah boleh. Aku cannot move on. Betul aku tulis Aku Betul sudah tulis. Ada 3 ni, mesti ada kad kau atas dulu ni, ketan kau dalam ni. Okey Ipan. Okey. Terima kasih sangat-sangat untuk apa keterangan kau, dan aku akan tengok yang mana kau akan tulis nanti. Terima kasih Ipan. Sama-sama. Tolong jangan tak suka. Tolong tutup telinga. Dua-dua. Kuat-kuat. Okey, terima kasih Ipan. Bye-bye. Kita pergi yang seterusnya. Okey, next seterusnya kita ada Aiman Junaidi. Aiman Junaidi. Sekarang ni PRU untuk AI Team atas. PRU untuk AI Team. PRU Bash untuk partnership aku. Siapa yang kau nak aku partner. Kau just tulis kat sini, bagi tahu sebab kenapa kau tulis. Dekat kamera tulis, balut letak dalam ni, nanti aku tengok. Aku tak tengok kau tulis apa. Just aku bagi tahu siapa yang sesuai aku. Bash ketiga. Adakah talent baru? Adakah budak-budak talent dalam AI Team terpulang pada kau? Aku kata aku tengok dan kau bagi tahu sebab kenapa aku pilih dia. Tapi jangan sebut nama dia. Boleh? Bagi tahu sebab dia dan tulis dalam dekat depan kamera. Ni sebab bagi tahu depan kamera. Depan kamera. Saya tulis Boleh? Nama orang tu. Okey. Sebab apa kau tulis nama dia? Dah koyak Okey, aku bagi tahu sebab sekarang ni. Lagi. Aku tulis nama dekat atas kertas ni sebab aku nak tengok dia berjaya dan aku nampak usaha dia. Dia rajin, dia tak malas, dan benda tu membuatkan dia insya-Allah di masa akan datang boleh dapat rising star. Apa Kalau macam ni aku tak cik apa? Abang cik apa? Jadi rising star Rising star. sebab dia rajin. Dia tak pemalas. Kenapa dia tak perlu aku dah rajin, kenapa perlukan aku lagi? Sebab dia perlukan lagi bakat daripada untuk dia dapatkan superstar pula. Sebab dia dah dapat, dia tercalon dalam Rising Star. Maybe kalau dia dengan kau, dia boleh dapat superstar. Aisyah. Mana tahu? So tanya aku. Tak lalu. Okey. Okay. Terima kasih Aiman Junaidi untuk undian ni. Yes. Nanti aku akan tengok siapa dia. Aku tak tahu siapa kau. Nanti aku buat undian, aku tak tahu yang mana tu Aiman punya dalam ni. Nanti kita akan buka satu, tengok siapa yang paling banyak. Jom kita pergi yang seterusnya. Okay, let's go. Okay, now kita ada yang orang paling rapat dengan aku lah. Sekarang ni ada orang paling rapat aku dan dia tahu siapa nak pilih aku. Sekarang ni PRU. Siapa nak pilih kau? PRU untuk batch ketiga. Macam-macam. Konten. Kau dah tua dah nak pilih hari you punya kau. Konten kau buat. Bila konten, aku perlukan view. Bila kau view, aku perlukan kau masuk konten. Banyak dah kau boleh ni dah. Dah lah tu. Kerja. Sabar. Sekarang ni nampak semua ni adalah undian masing-masing pihak lelaki. Okay. Undi siapa yang layak untuk partner aku batch ketiga. And then adakah talent baru? Tulis lah. Kalau talent baru. Kalau batch 3. Siapa dia? Nama-nama talent. Kau boleh tulis dekat sini. Tak kisah siapa. Kalau boleh jangan tulis Rina lah. Sebab apa? Aku nak tengok Sherina. Syarina. Apa ni minta macam tu? Aku nak. Sebab hari tu kan kau tolak Rina waktu batch 2. Apa kata cuba? Tak payahlah. Tak. Sekejap kita gelam lagi Rina nanti. Apa pula? Kau boleh lah best. Aku rasa nak tengok tu. Tapi kau jangan tulis Rina. Okay. Dan aku beritahu sebab kenapa kau tulis nama tu. Okay. Dekat viewers. Aku tak tengok, tulis kat sini je. Sabarlah. Tulis dulu. Saya tak tahu lah. Tapi cerita saya nak tengok Rina dengan Syami. Benda tak? Tolong. Aku main je. Batch 3 kau pilih lah. Orang yang edit. Ya. Orang nak waktu batch 2. Batch 2 kau tak nak Rina. Kenapa? Bukan tak nak Rina. YouTube problem kan? Alah cakap nak Farni punya era waktu tu. Apa kau? YouTube problem. Jadi YouTube tak problem, ambil Rina. Nah, betul. Okay, kenapa pilih dia? Kenapa? Tapi jangan sebut nama dia. Kau cakap kenapa kau pilih? Bagi Kenapa aku pilih dia? Sebab aku rasa dia perlu dengan orang yang dia perlu dengan orang yang tepat. Dia perlu dengan orang yang tepat, and then dia ada bakat, dia ada aura dia ada peminat dia.
Tapi dia lagi banyak orang benci dia daripada orang suka dia. So bagi aku kalau dengan kau, dia akan lagi natural lah, natural. Dia boleh bawa watak dia boleh bawa diri dia boleh bawa apa benda yang ada kat dalam diri dia, bakat dia semua dia boleh tonjolkan. Even dalam konten Alif ataupun dalam konten sendiri pun sedap. Siapa? Macam mana aku kau tak payah main teka. Ya kan teka. Aku nak tahu apa yang kau cakap tu. Kalau dia bicara dengan aku, dia ada bakat. Dan bila dengan aku tak kena dikecam. Dia ada kerok dia sendiri. Ya, aku dapat bayangkan dah. Aku ada dalam otak kepala aku ni. Tapi bukan Rina ni, aku tahu. Dia tak tulis Rina. Tapi aku tulis Rina. Bosan Rina. Bosan dia yang selalu sebut. Karina bosan aku. Betul. Lepas ni Karina dah bosan. Tak, Syarina. Tolonglah Syarina. Tolonglah. Nanti ramai nak tukar kita orang. Mana Cakap je lah. Waktu Syarina wujud, aku takkan masuk lah konten kau sekali. Aku janji. kalau Syarina wujud, aku yang masuk kat kau dalam konten aku. Masuklah. Tak nak. Kalau Syarina wujud, aku akan jauh daripada kau. Kau relax. Kalau Syarina wujud, Karina dah orang lupa dah. Ya. Janji okay? Kau jangan masukkan aku kalau ada Syarina. Tak ada lah. Betul. Tak ada. Aku stay lagi dengan yang sama. Okay, masuk ni dah masuk Syami dah tulis. Harapan aku dengan dia kalau contoh berpartner apa? Harapan aku rasa korang dua-dua boleh buat yang terbaik. And aku harap korang on top. Bagi aku korang dua-dua the best. Ada chemistry. Cuma dua-dua ni tak keluarkan apa yang patut. Apa Kalau otak aku ada ni, ada dalam otak aku. Kalau otak aku ada ni, siapa ni? Ada siapa ni? And then, terima kasih untuk Syami. Kita tunggu batch 3, Syarina. Kalau kau ambil Syarina, aku ambil Rina aku pergi. Mak kau, boleh? Badan nak cakap Rina. Otak kau lah. Okay. Aku tak kenal memang aku mana. Okay, terima kasih. Syarina. Terima kasih Syami. Karina apa? Tak ada. Syarina. Kau rasa bila kau dengan Rina, kau akan semangat nak konten kau? Sebab view Masalah duduk malas tu. Tak ada, kau akan rajin bunyi lah. Kalau kau nak aku cari Rina boleh. Tapi kau kena masuk konten aku. Baru aku semangat lah sebab view lagi tinggi. Tak boleh. Boleh lah, anggap je lah macam aku tengok Karina. Tak payah, kau terus je lah dengan Syarina tu. Aku tak nak lah, biarlah orang cakap Syami dengan Syip ni pun boleh naik dengan siapa-siapa boleh naik. Takkan dengan Farmi je. Apa kau? Takkan dengan Syafair. Syatin agak je. Okay, terima kasih untuk Syami. Kita pergi yang seterusnya. Let's go. Kita ada penyanyi yang tengah meningkat naik. Salah. Kita ada Ihin penyanyi yang meningkat naik. Dengan cerita nak bunuh diri lompat daripada tu masih swimming pool nak bunuh diri. Stres jadi penyanyi. Stres sangat. Penyanyi ke stres? AI team ke stres jadi penyanyi? Mana penyanyi? Lagi nervous Okay, stres. Tapi yang ni lagi nervous pada tu. Ihin tulis sebab apa sekarang tengah PRU. Tak ada. Bukan prank. Tak ada. Ini tak ada prank. Tak ada prank elektrik ke tak ada. Okay, sekarang ni Ihin tulis siapa PRU untuk batch partnership untuk kanda batch ketiga ni. Siapa yang Ihin rasa sesuai dengan kanda, tulis kat sini. Lepas tu koyak, letak sini, beritahu sebab kenapa Ihin pilih dia. Tapi jangan sebut nama dia. Beritahu sebab je kenapa. Kanda tak tengok. Kanda tak tengok. Siapa? Jangan beritahu lah. Ikut Ihin lah. Tengok akan kira berapa banyak nama tu. Siapa yang sesuai. Nak tulis kecil-kecil, jangan tulis besar sangat. Okay. Dah Cik Ihin. Dah. Susah ni berbelok-belok tulis je. Boleh je kerat elok-elok. Ya Allah, sampai macam ni lah kau buat. Okey, untuk kertas tu. Wah, sampai dalam mulut letak dah lagi. Yang basah-basah Ihin. Itu Ihin tau. Okey, kenapa kau pilih dia? Kenapa Ihin pilih dia? Sebab dekat dalam AI team ini dah tengok kanda dengan ramai-ramai orang. Daripada tahun lepas, daripada kanda awal masuk. Dan ini rasa paling matching sekali. Betul. Bila kanda pandang dia, mata kanda akan naik atas. Bukan? Mata putih. Putih teruk sangat tu. Siapa? Ya, nak bagi clue sikit-sikit ya. Lagi? Dan bila kanda dekat dengan dia, kanda akan malu. Dan apa yang paling suka, bila kanda duduk sebelah dia, nanti ada orang ketiga. Sedang orang keempat akan datang. Siapa? Tak boleh tahu. Tiga orang keempat. Nak buat konten? Salah. Tu setan. Sekarang ni dengan dia ni. Lakukan ni. Lagi benda apa yang paling best dengan ada dengan perempuan ni yang patut dia partner dengan kanda? Benda apa? Kenapa patut partner dengan kanda? Dia dapat bantu konten semua orang dekat acting dengan kanda dengan dia. Engagement kanda dengan dia, InsyaAllah akan jadi kuat. Sakit kepala nak fikir ni.
Lantak Sekejap Kanda tengok siapa yang buat ing tulis. Yang basah ing. Basah Im. Kanda tengok siapa dia. Terima kasih ing. Kanda kena buat yang terbaik. Tak tahu undian banyak ni. Takut orang pilih orang lain. Terima kasih ing. Sebelum tu nak cakap terima kasih Kanda sebab support Im pada awal sampai sekarang. And then waktu live dulu Kanda buat cakap bila Teles Sementara Ihin dan ini sedap permanent. And Kanda orang pertama yang repost video Ihin waktu Ihin Teles Sementara dah sampai ke tahap ni. Terima kasih Kanda. Saya ada penyanyi yang teruskan. Kalau itu minat kan, teruskan. Okay, cuma satu benda kena fikir. Sometimes pemikiran kita kena matang. Dan sebelum nak buat satu perkara, fikir apa benda yang ke depan. Matangkan diri dulu. Bukan matangkan pemikiran. Diri tak matang, pemikiran tu matang. Sebab bila kau matang pemikiran, semua kau pandai kawal dari segi keuangan kau, diri kau, semua benda. Itu matang dari segi sudut pemikiran. Okay? Penyanyi ni susah sebab kau akan bertemu dengan banyak orang. Lagi besar ni, pemikiran kau lagi terganggu. Dan benda tu kau kena matangkan pemikiran kau. Okay, pula kita meningkat naik. Melodi terindah. Melodi terluka. Melodi terindah. Aku tengok je dekat Johor tu. Wah, thank you. Dekat UKM pagi ni kau nyanyi. Betul. Tahu je. Nanti jagain dekat Brunei. Boleh, elok. Jom kita pergi seterusnya. Let's go. Okay, now kita ada Anik Akid. Anik Akid ni kira paling lama dengan saya. Mungkin dia tahu apa saja yang sesuai untuk saya. Sekarang ni PRU. PRU partnership untuk batch 3 aku. Siapa yang kau rasa sesuai, kau tulis nama kat sini. Satu and kau letak dalam ni. Aku tak tahu siapa, tapi lepas tu apa nama dia? Talent yang ada sekarang ni atau talent baru yang sesuai dengan aku. Terpulang Talent baru aku tak tahu siapa. Ya, aku pun tak tahu siapa. Tulis je talent baru macam tu. Kalau kau rasa ada yang dalam ni, kau tulis lah nama yang dalam ni. Okay, satu nama dan kau beritahu sebab kenapa. Sebab kau paling lama dengan aku. Kau tahu siapa yang sesuai dengan aku. Jujur ni, terpulang kau. Jujur tak ada elektrik. Tak ada. Aku baru tengok konten tu. Tak ada. Tulis betul lah dia. Tulis betul. Bukan pasal kan konten elektrik ke apa? Okay. Bagi sebab kat kau lah. Tak payah tulis sini lah. Tapi jangan sebut nama dekat aku. Okay. Kau jangan tengok. Ya, tengok. Aish. Kau tak payahlah tengok sini. Nampak tak kau ini? Tengok. Nampak aku. Okay. Kau lipat-lipat tak kan tu beritahu sebab kenapa. Okay. Sebab dia tak tahu lah, aku suka kot dia ni. Dan bukan suka dia ni, suka kau partner dengan dia ni. Kenapa? Nampak kau macam apa kau macam selesa lah. Nampak kau selesa gitu dengan dia. Nampak macam kau dah menang lah kat dunia. Macam next minute lah. Macam next minute 2.0 lah macam tu. Aku rasa macam tu lah. Oh iya ke? Sesuai sangat lah. Betul lah, aku sesuai sangat lah. Sesuai, aku sangat suka lah. Bila cakap macam ni aku macam faham dia tulis apa tu. Tak. Aku tulis orang lain. Oh iya ke? Aku Bila orang lain. aku faham bila kau cakap macam ni. Sebab bila kau dah buat konten berdoa gitu kat rumah kau. Aku berdoa kau dengan ni semua benda. Aku macam aku dah tahu kau tulis apa. Kau jangan tadi. Tapi aku rasa lah. Aku rasa lah. Kau rasa apa? Kau akan comeback lah. Comeback ni? Dengan siapa? Aku banyak sangat ni. Aku banyak sangat ni. Aku tak tahu. Aku cakap apa sekarang ni? Aku tak tahu. Terima kasih Anik Akid. Okay. Aku dah dalam dilema ni siapa benda dalam otak ni. Okay. Terima kasih lagi. Jom kita pergi yang seterusnya. Okay, now kita ada orang paling senior dekat sini. Datuk Aris. Senior Senior. PRU Veteran lah, paling otai lah. PRU partnership untuk batch 3 untuk aku. Kau tulis siapa yang paling sesuai dengan aku. Lepas tu kau letak dalam ni dan bagi tahu sebab kenapa dia patut berpartner dengan aku. Okay. Tulis je. Bebas. Tapi jangan bagi bebas apa. Talent baru kalau talent baru tulis talent baru. Kalau ada yang dalam ni aku tulis nama orang aku. Okay, kau rasa kalau talent baru boleh tulis nama tak? tak ada, aku tulis TL je. Oh ya. Talent baru mana tahu nama dia ni. First of all, aku tak suka Karina. Okay. Aku tak nak Karina comeback. Okay, baik. Aku adalah haters nombor 1 Karina. Yes, ini I like it. Okay, kepada fan-fan Karina, saya haters nombor 1 Karina. Yes, ini aku nak dengar. Bagus Bagus, ini aku bagus. Tapi nampak muka sedih tu. Ya, tak sedih. Baik, go. Saya tak nak Karina comeback, guys. Surat ini daripada haters nombor 1 Tulis apa ni? Karina. Tulis itu nombor 1 tapi kenapa boleh cakap kat situ? Partnership yang sesuai untuk Is adalah Panjang macam menobatkan juara tu. Siapa ni? bisik-bisik. Kau jangan, aku tak nak. Ini memang jujur pada kau ni. Kau ikut kau nak tulis apa? Wah, besarnya kau tulis. Aku akan lipat kecil-kecil. Kau lipat kecil-kecil. Besar. Orang lain semua
Daripada kecil-kecil sampai pak ke besar? Oh, akhir sekali tak apa. Akhir sekali. Akhir sekali. Pencen. Akhir pencing. Orang pencen. Orang lama menjadat. Kau kena respect ah. Wow, sampai jilat. Sampai Ihin makan tu kat Ihin sampai makan getah tu. Sampai kau jilat je. Budak tu gila lah. Ya, gila lagi. Tak, dia bukan gila lagi, dia gila. Gila betul. Dia mental. Dulu kan Elvis pilih dia. Gordon Buzzer. Aku macam Dia jadi penyanyi sekarang ni. Betul-betul Gordon Buzzer sekarang. aku cakap kat dia, buatlah apa yang kau minat. Nampak cantik kan? Nampak cantik. Okay. Lipat kan masuk dalam ni. Dah yang lelaki dah settle korang. Ini yang terakhir. Tahu macam mana? Kalau kau nak tahu yang siapa pula pihak perempuan yang akan tulis, jumpa next video, next content. Okay guys, bye. Assalamualaikum.